Jangan bagi ganjaran pada anak sebab kita tengah rosakkan dia secara perlahan-lahan. Ada sebuah buku nama dia Punish by Reward. Penulis tu kata ganjaran dan hukuman tu adalah manipulasi. Kalau anak dengar cakap, kita bagi dia gula-gula. Kalau anak tak makan, kita ugut dia, tak bagi dia handphone. Nampak macam berkesan kan? Tapi untuk masa jangka panjang, dia rosak dari dalam. Sebab ganjaran bunuh semangat dalaman. Anak buat sesuatu bukan sebab dia nak, tapi dia nak hadiah. Bila tak ada hadiah, dia tak buatlah. Kedua, ganjaran menghilangkan kegembiraan sebenar. Kalau dapat A baru pergi ke Legoland, belajar tu dia dah jadi macam satu urus niaga, bukan minat. Ketiga, anak jadi terlalu bergantung pada pujian. Dia mula fikir, aku bagus ke? Tengok Maya cakap apa. Kasih sayang dah jadi bersyarat. Kalau nak anak terus berkelakuan baik tanpa sogokan, cuba tanya kenapa dia nak kongsi menantu. Biar dia rasa sendiri seronoknya buat benda baik. So, puji usaha bukan hasil. Tahu kata ayah nampak pokok belati tadi. Bila pujian tu jujur dan datang dari hati, mereka rasa dihargai dan bukan dikawal. Percayalah, bila kita buang sistem ganjaran, anak tu dia akan mula buat benda yang baik sebab dia nak dan bukan sebab dia nak hadiah. Itu dia.